Tak perlu join sebab peraturan kick striking tak jelas. Pengiraan markas setiap pukulan pun tak jelas. Yang dominasi fight pula kalah. Juri semua orang dia. Selain benda-benda ni yang kita dah ulas dan kita dah cakap, ada satu benda lagi yang bagi saya unprofessional lah untuk CEO dan promoter. Sebab diorang ni perlukan seorang yang neutral, maksudnya tak ada menyokong mana-mana lah individu jika berlaku suatu pertandingan tu. Jadi kita tengok ni recap balik sedotan video. Okey, korang dah tengok kan video tadi? Itu adalah video perlawanan masa petinju daripada Japan, Tsunami dan Felmi daripada Indonesia masa result diumumkan. Korang pernah tengok tak Dana White daripada UFC ataupun Chatri daripada One Championship lompat-lompat macam itu bila diumumkan petinju daripada negara dia menang? Tak pernah kan? Bagi saya sebenarnya combat sport Beyond ni sebenarnya bagus, penganjuran Beyond daripada pihak Indonesia. Dari segi promosinya, secara tak langsung kita kenal banyak petarung-petarung daripada Malaysia sendiri. Orang Malaysia sendiri pun sebelum ni yang tak pernah tahu siapa itu Putra Abdullah, siapa itu Kabilan. Ada beberapa yang tak kenal siapa Izzat Zaki, walaupun rekod diorang tu memang dahsyat lah kan, rekod pertarungan diorang. Tapi disebabkan dari segi publicity Beyond ni, diorang ni lah dikenali daripada rakyat Indonesia ataupun rakyat Malaysia sendiri. Tapi untuk Selos, janganlah nampak sikap tak neutral awak tu jika ada penganjuran Beyond. Jadi belajarlah sesuatu untuk Beyond 6 kali ni. Kita ataupun saya lah sendiri sebagai peminat sebenarnya, kita langgan PBB. Jika ada berlaku macam gini, nampak macam tak unprofessional lah. Sebab kita tahu dia CEO, dia mungkin boleh mempengaruhi sesuatu keputusan tu. Jadi untuk berlaku tak nak ada isu selepas ni, kena kaji balik lah. Mungkin kena ambil ref daripada luar ke jika ada berlaku perlawanan antara Malaysia Indonesia